Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala alaina min qada'ina wa mustayar min. Allahumma salli ala alaina min qada'ina wa mustayar min. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa khabar semua? Tuan-tuan, kita baca kisah besarnya dakwah Nabi SAW kepada sekumpulan orang ramai. Ini kisah besar tuan-tuan. Ini kisah kecilnya dakwah Nabi SAW kepada Abu Haisar dan beberapa orang pemuda Bani Abdul Ashhal. Ini dua segmen lah. Satu video ni ada dua segmen nanti insyaAllah. Kisah pertama dakwah Nabi SAW kepada Abu Haisar dan beberapa orang pemuda Bani Abdul Ashhal. Muhammad bin Abid daripada kabilah Bani Ashhal telah menceritakan bahawa Anas bin Rafiq yang digelar Abu Haisar datang ke Mekah dari Madinah. Bersama-sama beliau ada beberapa orang pemuda daripada Bani Abdul Ashhal, dan salah seorang daripada pemuda-pemuda itu ialah Sayyidina Iyas bin Mu'az radhiyallahu anhu. Mereka datang untuk membuat perjanjian bantuan dan perlindungan dengan orang-orang Quraisy bagi pihak kaum mereka Bani Hajraj, Bani Khazraj. Baginda SAW telah mendengar berita tentang kedatangan mereka, lalu Baginda SAW mendatangi mereka, duduk bersama mereka. Baginda SAW bersabda kepada mereka, apakah kamu ingin sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kamu datang kemari? Mereka tanya, apakah itu? Baginda SAW menjawab, akuilah Rasulullah. Akuilah Rasulullah. Allah SWT telah mengutus kehendakku kepada hamba-hambanya agar aku mendakwah mereka kepada Allah SWT, supaya mereka beribadat hanya kepada Allah SWT dan tidak mensyirikkan sesuatu pun dengannya. Dan dia juga telah menurunkan kepada aku sebuah kitab. Kemudian Baginda SAW telah menurunkan kepada mereka agama Islam dan telah membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan Sayyidina Iyas bin Mu'az radhiyallahu anhu, yang pada masa itu merupakan seorang remaja yang masih muda, kata kepada mereka, wahai kaumku, demi Allah, ini sesungguhnya lebih baik daripada tujuan kedatangan kamu itu. Mendengarkan itu, Abu Haisar lantas mengambil segenggam anak-anak batu dari tanah, lalu dicampakkan ke muka Sayyidina Iyas bin Mu'az radhiyallahu anhu sambil berkata, tinggalkan perkara itu, demi nyawaku, sesungguhnya kita datang bukan untuk itu. Lalu Sayyidina Iyas radhiyallahu anhu mendiamkan diri, dan Baginda SAW pun bangun meninggalkan mereka. Selepas itu mereka pun pulang ke Madinah. Selepas itu peperangan telah berlaku antara Aus dan Khazraj yang dinamakan peristiwa Buas. Tak berapa lama selepas peristiwa itu, Sayyidina Iyas radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Muhammad bin Abid
berkata, salah seorang daripada kaum Sayyidina Iyas radhiyallahu anhu yang hadir ketika kematiannya telah menceritakan kepada aku bahawa mereka mendengar beliau berterusan menyebut kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar dan subhanallah, sehinggalah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka tidak sedikit pun ragu bahawa Iyas telah mati sebagai seorang Islam. Beliau telah terkesan dan menerima Islam dalam majlis yang beliau telah dengar dakwah Nabi SAW. Tajuk yang kedua itu kan dakwah Nabi SAW pada perhimpunan orang ramai. Tajuk kecilnya dakwah Nabi SAW kepada keluarga baginda SAW yang terdekat dan pemuka-pemuka Quraisy ketika turunnya ayat berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Surah Asy-Syura, Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 214. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata bahawa bila Allah telah menurunkan ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 214. Baginda SAW pun keluar dari rumahnya dan terus mendaki bukit Marwah lalu menyeru, wahai Bani Fir. Lantas semua orang Quraisy telah datang kepada baginda SAW. Lalu Abu Lahab berkata, ini Bani Fir sudah ada di sekitar kamu, maka katakanlah apa-apa yang kamu ingin katakan. Maka baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Khalid. Lalu Bani Muharib dan Bani Haris berpulang kerana Haris dan Muharib adalah dua orang anak Fir selain daripada Khalid. Kemudian baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Lu'ay bin Khalid. Lantaran surat itu pulanglah Bani Taim Adram bin Khalid. Kemudian baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Ka'ab bin Luhai. Lantaran surat itu pulanglah Bani Amir bin Luhai. Baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Lantaran surat itu pun pulanglah Bani Adi bin Ka'ab, Bani Syam dan Bani Jumahi bin Amr bin Wasaf bin Husas bin Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Kilab bin Murrah. Kerana surat itu pulanglah Bani Mu'adzum. Kerana surat itu pulanglah Bani Mu'adzum bin Yakazah bin Murrah dan juga Bani Taim bin Murrah. Kemudian baginda SAW menyeru lagi, wahai keluarga Qusay. Kerana surat itu pulanglah Bani Zurah bin Kilab. Kemudian baginda SAW menyeru lagi, wahai Bani Abdul Manaf. Kerana surat itu pun pulanglah Bani Adidar bin Qusay dan Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Bani Abdi bin Qusay. Setelah Abu Lahab berkata, ini Bani Abdul Manaf ada di samping kamu, maka katakanlah apa-apa yang kamu ingin katakan. Lantas Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah SWT telah memerintahkan aku supaya memberi peringatan kepada ahli keluargaku yang terdekat. Kamu semua ialah kaum keluargaku yang lebih hampir daripada orang-orang Quraisy lain. Sungguhnya aku tak memiliki apa-apa keistimewaan untuk kamu di hadapan Allah SWT, dan tidak
apa-apa bahagian untuk kamu di akhirat nanti, melainkan kamu mengucapkan La ilaha illallah. Maka jika kamu mengucapkan kalimah ini, aku akan memberi kesaksian untuk membela kamu di hadapan Tuhan kamu nanti. Dan dengan kalimah ini juga orang-orang Arab akan taat kepada kamu, dan orang-orang Ajam akan tunduk kepada kamu. Lantas Abu Lahab membalas, celaka kamu, adakah ini hanya kerana ini kamu memanggil kami? Oleh kerana itu Allah telah menurunkan ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Surah Al-Lahab ayat 1. Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, bila Allah telah menurunkan ayat, dan berilah peringatan kepada kaum, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surah Asyura, Al-Quran surah Asyura ayat 214. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam terus pergi ke bukit Safa dan mendaki naik ke atasnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru, yakni, wahai manusia, sesungguhnya besok pagi-pagi lagi musuh akan datang menyerang kamu. Oleh itu kamu semua berkumpullah di sini. Lantaran surah itu orang ramai berkumpul di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang mantap utusannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab, apakah pendapat kamu jika aku memberitahu kamu bahawa tentera berkuda ada di kaki bukit ini ingin menyerang kamu? Apakah kamu akan membenarkan aku? Mereka membalas, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ialah pemberi peringatan kepada kamu tentang azab yang dahsyat yang akan datang kepada kamu. Lantas Abu Lahab berkata, celakalah kamu sepanjang hari. Adakah hanya untuk ini kamu memanggil kami? Lalu Allah telah menurunkan ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya, dan apa-apa usahakan, dan apa yang ia usahakan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula isterinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dan sabut. Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Hadis riwayat Ahmad. Ini pun ini kisah ni tak ambil iktibar yang kita sampai kepada orang lain. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.